Sujud yang lebih sempurna ialah bila ia bertakbir untuk tunduk sujud, tidak mengangkat dua tangan, kemudian menurunkan dua lutut, kemudian dua tapak tangan dianjurkan dengan semua jari ke kiblat, kemudian mengenakan dahi dan hidungnya yang tidak tertutup ke tempat sujud, menjarakkan kedua kakinya qadar sejengkal, merenggangkan dua lengan daripada lambungnya seorang, mengangkatkan perut dari dua pahanya bagi lelaki dan merapatkan bagi bukan lelaki. Baik, hak tadi sekurang-kurang sujud, iaitu meletakkan dahi, dua tapak tangan, lutut dan kaki. Baik, terbalik ke tapak tangan. Kalau kita sujud tangan buah belakang gini tak sah, mesti ikut depan gini tapak tangan, kerana inilah yang sampai kepada kita Nabi sujud dengan tapak tangan. Kalau tak kena tapak tangan pun kena perut anak jari. Perut anak jari ni hak bawah ni dia panggil tapak tangan, hak ni perut anak jari. Nampak? Ni perut hak makan ke darah ni. Tu layak tu. Ni perut anak jari ni. Jadi kalau dicongek gitu tangan, tapak tangan terakak gitu, sah tak aku? Ni terakak tapak tangan ni, sah tak? Sah lah. Ni perut anak jari kena ni. Yang tak sah sujud gini tangan. Perut anak jari hujung ni. Lalu gini congek, dan ni tapak ni kena. Sah lagi nak. Dah afdal gitu, fiqh je khabar sah. Bukan suruh buat fiqh. Kalau gini tak sah. Gini. Lepas tu dua lutut. Lepas tu tapak kaki. Tapak kaki payah nak sujud, tapak kaki nak melipat mana gitu. Maknanya perut jari. Kalau kaki straight gini tak sah. Gini balik awal. Lipat gini tu, dia kena lipat gini. Sekurang-kurangnya lipat satu jari. Sama ada jari kaki kata jari ibu, jari anak tak kira. Sunat dengan lima jari berlipat gitu ketika sujud. Ketika duduk tahiyat, duduk antara dua sujud, sunat saja lipat. Ketika sujud wajib kena lipat gini. Faham ke? Kemudian hak tu sekurang-kurang nak jadi sah. Sujud yang lebih sempurna ialah bila ia bertakbir untuk tunduk sujud. Jadi sunat ketika sujud takbir. Makna kalau dia turun sujud tak kata Allahu Akbar sah, tapi sunat kata Allahu Akbar tanpa mengangkat dua tangan. Jangan angkat tangan. Angkat tangan ni masa kita nak raka'ah, Allahu Akbar, angkat tangan. Sunat. Bangun pada raka'ah, Sami'a Allahu liman hamidah. Nak turun sujud jangan angkat. Dah kalau angkat tak batal semayang, tapi orang tak suruh. Bukan tepat akad situ. Kemudian menurunkan dua lutut, kemudian dua tapak tangan. Dianjurkan dengan semua jarinya ke kiblat. Ni sunat, bukan wajib. Sunat kita turun lutut dulu, baru tapak tangan. Mazhab Hambali turun tangan dulu, baru lutut. Ni jadi keheh. Rubbalah juga bodoh-bodoh ke diri. Tengok pada gaji jauh tu jangan. Bukan dekat kubur pengaung gaji, tapi bodoh lagi. Benda khilafiyah. Faham tak? Turun lutut dulu pun ada hadis, turun tangan dulu pun ada hadis. Jadi Imam Syafi'i cenderung pada pandangan sunat turun lutut dulu. Faham? Imam lain cenderung pada pendapat turun tangan dulu. Jadi benda ni boleh berlaku. Nampak? Bila boleh berlaku ni, mari balik mengajar dia kata bid'ah turun lutut dulu. Nampak situ bodoh. Pasal apa? Pasal benda khilaf. Nampak? Benda tak khilaf lainnya. Awek naik motor punggung pumi, tu tak ada khilaf tu. Pakai rata beruk tekuk orang lelaki, tu tak ada khilaf tu. Benda khilaf royak khilaf. Dah pun cenderung pada mazhab Hambali, balik mengajar. Dah ada apa royak
Sunat turun tangan dulu. Tapi orang ikut mazhab Syafi'i tak apalah, dia sunat turun lutut dulu. Tu orang panggil cerdik. Dak dia kata dak hak dia betul. Ambo pandai pada Imam Syafi'i. Tak. Imam hadis tunduk kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pasal apa? Bukan dia saja mahir hadis dan juga mahir fiqh. Imam hadis lain tak mahir fiqh. Jadi orang hormat ke dia belaka. Bila sebut nama Imam Syafi'i, dia kata bintang yang paling terang di atas muka bumi. Dah. Orang dulu ni baru mengaji 3 tahun BA Honor, balik dengan khabar Imam Syafi'i dak betul. Bukan Haji Syafi'i. Jadi buah ke tanah Imam Syafi'i. Faham?